Hai kawan-kawan, mari kita belajar nilai wang. Pemadam tak adalah, nak kena beli ni. Pemadam ini bernilai 5%. Cukup tak duit saya? Saya ada 3 10% dan saya ada 1 20%. Jumlahnya 5% lah. Cukup untuk beli satu pemadam. Kawan-kawan, duit 5 sen pun bernilai tau. Boleh beli pemadam. Gabungan 10 keping 5 sen akan dapat jumlah 50 sen. Adik, Ya, Mama. pergi belikan air kotak besar. Duitnya mana? Ambil ni. Okey, Mama. Air kotak ni RM8. RM1, RM2, RM3 dan RM5. Jumlahnya RM8. Cukup duit saya ni. Kawan-kawan, selain gabungan wang kertas tadi, gabungan RM1 boleh diperolehi dari duit shilling. Gabungan 2 keping 50 sen jumlahnya RM1. Untuk dapatkan RM3, kena ada 6 keping shilling 50 sen.